Cikgu Napeici telah dilahirkan di Batu Pahat, Johor pada 1 Januari 1968. Anak ketiga daripada 7 adik-beradik ini telah mendapat pendidikan pada peringkat sekolah rendah di SJKC Aichun 1 pada 1975 hingga 1980. Beliau kemudiannya telah mendapat pendidikan peringkat sekolah menengah di SMK Tun Amina pada 1981 sehingga 1986. Cikgu Napeici telah menyambung pendidikan di Universiti Putra Malaysia bagi pengajian Bachelor Pendidikan bagi subjek pendidikan jasmani. Beliau telah memulakan karier sebagai seorang guru di SJKC Aichun 1 pada 1 Disember 1993 hingga 31 Januari 2001. Cikgu Napeici kemudiannya telah berpindah ke SMK Jalan Kolam Air pada 1 Februari 2001 hingga kini dan telah membawa pelbagai kejayaan terutama dalam sukan olahraga. Cikgu Napeici juga telah melangsungkan perkahwinan bersama buah hatinya iaitu Encik Sia Hock Po pada 3 Oktober 2009. Kejayaan Cikgu Napeici membawa kejayaan untuk sukan olahraga sekolah apabila membawa SMK Datuk Said Isa juara keseluruhan MSS di olahraga 12 tahun berturut-turut bermula 2002 hingga 2014. Cikgu Napeici mengucapkan selamat maju jaya kepada semua warga SMK DSE dan semoga kegemilangan sukan olahraga SMK DSE dapat dikembalikan dan terus cemerlang. Cikgu Mazina dan Cikgu Napeici, kami mendoakan semoga anda sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara. Terima kasih Cikgu Nap. Segala kerjasama yang diberikan amat saya hargai. Selamat bersara. Semoga dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta.